Assalamualaikum. Alright guys, jumpa lagi dekat video aku kali ni, yang mana aku nak review sebiji kereta Hot Wheels Honda Civic Custom. Tapi kad lama, bukan yang baru. Yang untuk 2025 dia punya kereta dah kandang lain. Yang aku pernah review sebelum ni lah. Okay. Yang ni yang sebelum, yang ni yang kad lama, warna hijau. Okay. So macam biasa, sebelum aku nak review kereta ni, aku beritahu dulu dekat hampa kereta ni walaupun kereta lama kan, aku ambil sebab murah. Dan kenapa dia murah? Macam biasalah, ada masalah dekat dia punya blister ataupun dia punya kotak lah. Sebab yang ni tahun 2024 ataupun 2023 atau ni, korang faham lah, condition nak dapat yang elok, mereka akan jual mahal. Sebab Hot Wheels punya style, kalau dia dah keluar sekali, dia akan stop. Lepas tu nak beli, kena tanya seller-seller yang lama lah. Nak dapat baru, yang condition cantik, harga dia pun akan letak mahal lah. Okay. So macam biasa, sebelum aku nak review atau ni, boleh tekan button subscribe dulu, boleh tekan button loceng untuk support aku kalau aku upload video lepas ni. Hampa akan dapat notification, okay? So tanpa berlengah masa lagi, mari aku review dekat hampa 73 Honda Civic Custom ni lah. Nanti ada orang tanya aku pasal apa aku beli kereta ni, padahal aku dah ada yang sebelumnya kan, yang warna merah ni kan. Okay, aku beritahu siap, aku beli yang warna hijau ni sebab aku minat dengan colour macam kereta Mr Bean. Yang ni Hot Wheels dia buat, aku zoom sikit lah, tunjuk hampa. Okay, kereta ni dia macam tiru colour kereta Mr Bean lah. Beza dia, Mr Bean pakai Mini Morris Mini Morris. Yang ni Honda. Okay, so aku dapat murah ya. Masalah dia dekat blister, dekat dia punya kotak lah. Soft corner dia memang sangat teruk lah, macam dia rendam dalam layak. Nampak pecah lah. Sebelah kanan okey, baterinya problem. Atas J-hook memang teruk lah, boleh tengok ni. Tapi murah lah, aku beli RM10. Atas pun teruk. Bawah ni macam kemek nampak. Urat nampak tu. Tapi aku tak kisah pun pasal apa, kotak dia. Aku cuma kisah pasal dia punya kereta. Sebab aku minat punya kereta. Kalau apa boleh beza dia punya kereta dia, bagi aku yang hijau ni lagi lawa lah, nampak simple. Kalau yang version 2025 ni yang aku beli sebelum ni, dia punya tempo Honda ni macam Honda Civic ni. Nampak? Sama. Cuma dia itulah, aku minat colour yang hijau ni je, compare yang merah ni. Harga yang dulu nampak RM10 kalau dekat Paksen. Ni kat Shopee ada jual, dekat Paksen memang tak ada jual dah. Okay, detail dia memang lawa gila detail dia. Tu ada nombor plate, ada tag R, Honda Civic. Dia punya spoiler dia duduk sinar nampak tu spoiler dia. Sport rim pakai sport rim 3 batang macam Enkai. Yang ni sport rim tak cantik, yang ni buruk. Ini lawa lagi. Ada side mirror, detail depan, ada nombor plate, ada paint chip. Nampak? Paint chip kat situ. Yang ni dah buka belum lah. Aku rasa yang ni masih ori seal lagi lah, tapi ada paint chip. Tak masalah yang tu, aku tak kisah sangat. Yang ni sama je kurang lah. Detail pun yang ni ada detail lampu yang ni. Nampak? Ada pangkah tu, ada lampu. Yang ni tak ada detail lampu. Ada warna hitam kuning. Tak nampak sangat sebab dia kan hijau dekat dengan kuning tu. Tapi ada detail lah. Bonet atas dia warna hitam. Ni lawa ni. Untuk atas ni aku bagi rating 10/10 lah. Sebab complete set. Ada set mirror, detail semua cantik. Bawah pun detail lawa. Siapa nak beli, aku letak link Shopee dekat bawah ni, apa boleh dapat kat situ lah. Alright, so jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana pagi ni.